Chef Zak tengah steady dalam kitchen. Masak black pepper sauce special untuk chicken chop. First step, bawang putih dengan bawang besar cincang, kita tumis dulu kasih naik bau. Pau dia kalau sampai kat jiran. Confirm jiran terus lapar walaupun baru lepas makan. Masuk butter sikit, bagi ada rasa creamy lemak-lemak. Bila butter cair, chef tabur tepung, kacau perlahan sampai jadi roux. Step ni penting untuk bagi sos pekat. Tapi jangan risau, pekat dia ni bukan pekat. Macam sistem permohonan universiti tu yang kadang-kadang susah nak tembus. Lepas tu kita masuk susu ganti heavy cream. Simple je, tapi tetap bagi rasa rich. Sambil kacau, chef selit. Ini serve kalau ada exam, confirm dapat terus. Tapi kalau apply masuk belum tentu dapat. Semua orang ketawa kecil, tapi deep down rasa relatable. Dan masuk stok ayam, kasih balance. Last sekali, masuk lada hitam tumbuk fresh, inilah hero sebenar. Bau dia terus padu, pedas beraroma, buat sos jadi lovely. Chef kacau steady, sos makin pekat, makin shening. Dia sempat cakap, sos ni bukan setakat untuk chicken chop. Nak curah atas fries boleh, atas mashed potato pun on. Kalau nak kasih mood happy pun boleh. At least tak stress macam tunggu result upu. Hasilnya, black pepper sauce homemade yang jujur, simple, tapi rasa dia level restoran. Inilah style Liana Lives Kitchen, masak dengan ikhlas. Bahan basic tapi sedap gila. Sekali rasa, confirm repeat. Black pepper sauce champion, bosku.